Tak boleh jadilah macam ni. Tak boleh jadi. Okay, Assalamualaikum dan apa khabar semua KSB fam. So malam ni kita akan buat reaction daripada channel Madiha Auni. Yang belum follow, tolong follow guys. Yang mengisahkan tentang sticky note. Sticky note korang tahu lah yang letak nota tu, lepas tu kita tepek dekat mana-mana lah untuk bagi orang baca ke, ataupun note-note yang penting lah. Biasanya dia orang akan tampal dekat kalau kat rumah peti ais lah, kalau dekat office tu apa semua biasanya letak dekat monitor ke apa ke kan. Okay guys, tanpa kita memuasa, jom kita layan. A film by Madiha Auni. Sticky note. Tak kunci. Pam. Aku kunci lagi ke? Kadang-kadang kita Entah terlupa. ada perompak masuk. Entah-entah perompak masuk guys. Macam mana tu duduk depan pintu, kau boleh cakap macam tu, Kang, tak basah-basah betul ada perompak tu. Tapi ni macam gagah juga masuk lah. Kalau macam aku ni kalau dah kata tak kunci pintu tu, kena hati-hati jugalah kan. Kita janganlah serbu masuk kan. Tak ada apa kot. Okey je kot. Aku tak tutup kipas lagi ke masa keluar pagi tadi? Aku rasa kan maksud sticky note ni bermakna dia ni jenis orang yang pelupa tau. Apa nama penyakit tu nama dia? Apa ada sia-sia agak belakang dia kan. Aku pun tak ingat. Aduh, habislah melambung lah bel elektrik aku bulan ni. Bila bunyi perut macam tu, keroncong macam tu kan. Tiba-tiba perut aku berkeroncong juga guys. Korang dah makan belum? Sebelum nak tengok ni, korang makan dulu. Oh. Aku lupa nak top up makanan. Aduh, lapar. Betul tak cakap aku? Dia ni jenis pelupa. Apa je yang kau ingat ni? Jangan cakap tak buang sampah. Aduh, patutlah bau busuk. Dah berapa hari aku tak buang sampah ni. Dah lewat lah. Takkan aku nak pergi keluar buang tengah-tengah malam buta macam ni. Ish. Agak-agak jauh mana nak buang sampah tu guys. Tak boleh jadilah macam ni. Tak boleh jadi. Agak-agaknya berkesan ke tidak? Aduh, lupa tutup lampu.
Apa agak-agaknya guys? Tikus kot. Kot. Wow, bersambung pula guys. Apa benda ni? Okay guys, apa pendapat korang dengan cerita part 1 ni? Akan bersambung lagi. Saya tak tahu apa cerita dia lagi kan. So korang tunggu dulu. Tunggu, sabar. Dia dah buat part 2, aku akan buat reaction. Ingat, rasa takut bukan untuk ditakuti, tapi untuk kita hadapi guys. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.